Betul ke pengguna iPhone tak nak menggunakan Android dan Android tak nak menggunakan iPhone? Jom kita interview staff-staff All Gadget. So, hello bang. Abang busy ke? Sikit. Oh, okay. Abang pakai handphone apa bang? Android ke iPhone? Saya pakai Android bang. Saya tak suka iPhone. Oh, ya ke? Kenapa abang tak suka iPhone Sebab I ni orang-orang yang susah je pakai. Sebab apa? Sebab diorang, saya pun tak tahu. Oh, ya ke? Abang tak nak ke pakai try iPhone kan? Tak nak, bateri dah cepat drop. Lepas tu screen nak repair mahal kalau rosak. Dah lah jatuh sikit pun pecah. Lemah. Lagi satu pula, iPhone. Okay bang, terima kasih bang. So tadi korang dah dengar kan jawapan daripada pengguna Android sebab tak nak guna iPhone. So jom kita terjah untuk orang yang guna iPhone tapi tak nak guna Android. Jom. Hello bang, abang busy ke tu? Ya, saya. Kenapa tu? Okay bang, saya nak interview sekejap bang. Abang guna iPhone ke Android bang? iPhone. Oh, iPhone. So abang suka tak Android? Android tak suka sebab dah pakai. Oh ya ke? Kenapa abang tak suka Android bang? Alah lag, lembab, gambar tak cantik. Sebab tu. Oh, takkan sebab tu je bang. Tapi Android kan lagi murah daripada iPhone. Tapi saya tetap iPhone sebab saya content creator. Oh, okay. So kalau ada orang bagi abang Android, abang nak tak? Saya tak nak, kamera buruk. Dah lah lag, nak tekan keyboard pun tunggu 5 jam. Payah harum. Android, walaupun ada yang mahal, tapi sama juga, tak ada beza. Kamera tu buruk, tak suka. Sorry. Okay bang. Terima kasih ya bang. Okay. So korang dah tahu kan jawapan daripada pengguna Android dan pengguna iPhone. So kalau korang ada pendapat masing-masing, korang boleh komen kat bawah nanti. So pengguna iPhone dan pengguna Android, so masing-masing komen kat bawah ni. So jangan lupa like, follow dan share video ni. Terima kasih.